Enak dah lama perasan satu gerai kuih raya ni, dia punya banner agak unik dan kreatif. Macam tak ada ayat lain dah dia nak letak. Lepas tu dia claim semua biskut dia homemade tau. Betul atau tak? Yuk kita serbu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Betul ke semua ni homemade? Betul. Kita dah 30 tahun meniaga biskut raya. Insya-Allah biskut-biskut kat sini semuanya sedap-sedap. Kalau tak sedap boleh pulang. Betul ni, boleh pulang ni? Yang pulang bekal kosong. Mana yang ramai orang cari? Ini antara biskut pertama yang kita hasilkan dan antara biskut yang paling laris semprit vanila. Okey, dalam banyak-banyak kerepek ni memang bergegar lah. Kita punya gerai Nisa Cookies ni, orang cari seriously. Nama kerepek ni Murku Toyol. Dia punya rasa memang sedap. Nak rasa sekarang boleh? Boleh. Nah, ni kau enak. Alright. Nak membuktikan semua cookies kat sini homemade, jom. Nak terjah tempat production dia. Kita supply ke beberapa kilang-kilang besar juga. Kita beroperasi daripada pukul 7.30 pagi sampailah pukul 12.30 malam. Kalau malam raya tu kita sampai pukul 4 pagi. Okey, dekat sana tu Traffic Light Sungai Lang. Depan tu pula ada warung Sungai Lang. Okey, gerai dia kat sini je.